Kami dapat banyak pengetahuan tentang macam mana nak memperkasa kebolehan wanita. Kita nak memperanikan diri kita untuk mempertingkatkan kita punya kebolehan. Apabila saya hadir tadi kat dalam tu, saya nampak macam ramai yang buat sharing. Kita ada sharing daripada wanita-wanita yang berjaya. So program-program seperti ini akan membantu kita lagi yakin untuk melibatkan diri dalam kerjaya kita. Apa yang kami dapat daripada program ni adalah kami belajar how to empower women. You know, like how to embrace ourselves as a woman in this political world. Kami belajar banyak benda, cara untuk improve ourselves even though we're still a teenager. Bagi saya memang bagus dan boleh memperkasakan lagi dari segi macam lagi ramai remaja-remaja perempuan so that they can know how to empower women from the very beginning. Sebagai warga emas, saya rasa boleh berkongsi peranan saya di komuniti saya sebagai ejen JP WK. Together, we play an active role in the economy in future. Sekarang ada platform multimedia, boleh berbisnes sendiri atau bersama-sama wanita duduk berkongsi our own story and our own experience. So, mungkin dari point itu kita akan dapat inspirasi untuk berjuang dalam marketplace again sebagai entrepreneur. Kami baru dapat tahu yang dalam politik kurang pelibatan daripada wanita. Jadi bila kami join program ni, kami dapat lebih info tentang bahawasanya dalam politik wanita diperlukan untuk mengangkat dan mengeluaskan lagi informasi dan ilmu bagi memperkembangkan lagi generasi wanita yang masa akan datang. Pemikiran lelaki dan wanita sangat berbeza. Mungkin pendapat lelaki begini dan pendapat wanita begini. Jadi bila bergabungnya idea daripada wanita dan lelaki mungkin akan menaikkan lagi taraf ekonomi dan juga memajukan lagi negara kita ke peringkat yang lebih tinggi dan mungkin dapat meningkatkan ataupun menyedarkan sesuatu yang kita tak pasti mana kekurangan dan mana kelebihan yang perlu kita kekalkan atau perlu kita mempertingkatkan lagi untuk negara kita.